Nak bagi. So pada tarikh 8 bulan 3 ni kami kelas CLP akan buat baju kelas lah dekat Azaitu April Cuping. So cara apa semua tu post dalam. Okay, let's go. Okay, so kita dah proceed semua, dah bayar deposit segala. So nanti tinggal nak sampai lah, tinggal nak ambil baju je. So mana yang tak bayar gitu sila bayar. So kita nak bagi bagian designer untuk buat design. Okay. Kita dah selesai buat design lah. So just untuk proceed untuk bayar segala benda tu, lepas tu terus nanti dah siap terus ambil. Okay. Okay, so kita dah selesai buat baju semua, design segala benda tambahan. So just nak tinggal untuk proceed untuk ambil je nanti hasil lah. Okay, dalam masa sebelum raya lah dapat. So siapa yang tak bayar lagi tu bolehlah cepat bayar, boleh dapat baju lah. Okay, so memang terbaik lah. Servis semua memang mantap. Boleh repeat lagi lah lepas ni. Boleh repeat lagi lah. Cun. Okay, Assalamualaikum guys. So kami dah ambil baju hampa. So kita tengok result dia Jumaat ni nanti apa pakai kan tu. Muat ke tak, apa-apa pun Jumaat ni. Okay. So mana yang tak bayar gitu, aku bayar dah duit hampa lah. So jangan lupa bayar balik lepas raya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. So yang mana aku kata nak buat tunjuk apa baju kan. So baju kami lagu ni lah. CLP Get Mada Kangak. Ni depan dia kami tambah sikit lah design-design ni. Dan juga di belakang dia kami tak nama lah. Nama dan juga tahun 2025. So kami buat ni dekat Azaitu April tu. So macam apa nak buat tu boleh lah pergi terus sana kat Mentayak. So saya nak ucapkan, saya wakil daripada CLP Get Mada Kangak nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga raya hampa ni tak ada layak cedera lah. Okey, Assalamualaikum. Oh, di belakang lah. Okey. Okey. Dah belum? Dia ada peluk belakang. Duk.